itik. Jadi hari ni jom kita buat nasi goreng itik cili padi hijau. So bahan-bahan dia seperti di caption, korang tumbuk saja sampai lumat. Untuk king oyster ni korang potong-potong bulat-bulat macam tu. Untuk dadi itik ni korang hiris kulit di kat belah atas tu, and then korang season dengan sedikit garam, letak di atas pan, baru korang buka api. Dan bila kulit dah garing, and then korang masaklah itik tu seperti biasa sampai dia masak juicy kat dalam lah. And then korang rehatkan sebentar itik tu, lepas tu pakai minyak yang sama, tambah lagi minyak itik yang semalam kita buat tu, and then korang tumis bahan-bahan tumisan yang tumbuk tadilah. So lepas tu bila dah layu sedikit, korang masukkan 2 biji telur, kacau sebati biar scramble egg sikit, apa ketul-ketul, dan masukkan mushroom dan juga kacang panjang yang dah diiris. And then korang masukkan nasi basmati yang aku dah masak semalam. Lepas tu korang masak dan goreng nasi goreng ni seperti biasa, season dengan oyster sauce dan sedikit sos ikan, kacau lagi sebati, season lagi dengan sedikit garam, dan dah siap. Bila dah siap tu korang boleh tabur dengan ikan bilis yang telah digoreng. And then korang hirislah isi itik ni macam mana ikut kreativiti korang, nak potong dadu ke, nak potong memanjang ke terpulang, hias, and then garnish dekat atas nasi goreng, dan taburlah ikan bilis goreng, daun bawang dan juga sedikit homemade chili oil. Siap, selamat mencuba.